Sedih kat mana kayanya sekarang ni. Contohnya lagu tu hit lah contohnya ya. Mula-mula je kita akan dapat bayaran yang tinggi. Lepas tu back to basic balik. So dalam dunia, bagi aku lah ya, dalam bidang nyanyian ni, janganlah engkau orang fikir jadi penyanyi je kaya, jangan. Buat je. Orang kata berkarya. Kalau ada toke-toke event nak panggil korang, itu gaji korang lah. Expo ke, itu korang punya gaji lah. Macam tu. Sekarang Adik Khalifah sibuk dengan projek apa dan studio kat mana? Okay. Saya sekarang tengah sibuk untuk bikin lagu baru untuk anak saya, iaitu Syakban. Dalam lagu yang bertajuk Sayangku. Studio saya di Puchong, tapi studio pembikinan bahan mentah semua kat rumah je. Home studio. Ramai kenal karya Papa kan? Tapi kita ramai tak tahu journey dia, perjalanan kehidupan Apak. Boleh cerita sikit tak? Macam mana mula terlibat dalam muzik dulu? Mula terlibat dalam muzik ni disebabkan oleh arwah bapa aku. Arwah abah tadi ni, yang asalnya abah ni adalah seorang gitaris dengan keyboardis. Jadi disebabkan dia lah membuatkan Harry Khalifah ni tertarik dengan permainan muzik. First aku belajar main drum, lepas tu belajar bass, gitar dengan keyboard. Soalan seterusnya untuk kita punya basis Khalifah kita, saudara Moy Khalifah. Moy Khalifah. Sekarang ni Moy Khalifah, boleh kita tahu tak dah berapa tahun bersama dengan Khalifah? Okay, saya start dengan Khalifah start 2007 sampailah sekarang. Lebih kurang dalam 18 tahun. 18 tahun dengan Khalifah. Sebelum Khalifah ada tak band lain yang Moy menganggotai? Pernah juga seperti Sofia. Lepas tu line up drama Sofia Tunaha. Kemudian dengan Lipan Baru pun pernah. Lepas tu saudara arwah saudara Ujang. Yang ni gitaris Lipan Baru. Kau kata tanya dia, Om, macam mana Khalifah? Teruk nak rigging. Kita kau tanya dia pada muka dia. Macam mana perasaan dan kedudukan masa tu? Kena rigging ke, kena henyak ke, ataupun dilayan dengan baik ke, macam mana? Kau nak cerita saya dalam Khalifah ni banyak kena rigging. Terutama ni saudara Apak kita kan. Tapi benda ni sebenarnya kan, saya buat benda ni kepada lebih pada saya cakap untuk kebaikan. Mungkin benda ni kita rasa kita dah bagus kan, tapi orang lain tengok tak boleh benda ni kan. So dia push. So secara tak langsung kita akan meningkat. Kenapa aku ragging dia tau? Sebab dia pemalu. Betul. Ya, dia memang pemalu. Sebab tu aku ragging dia supaya dia jadi tak malu bila beraksi. Jadi gila macam kita lah. Dia kalau atas stay dulu, Om cakap kau duduk belakang Om. Tu aku ragging kan. Sekarang dia berani lah. Okay, mantap. So masa cipta lagu, apa yang main peranan paling besar? Mood ke, pengalaman ke, ataupun trend? Okay. Satunya, aku ni orang Melayu. Lidah aku juga lidah Melayu. Aku kuat makan semua belacan. Jadi totally 100% aku ni orang Melayu. Jadi dalam pembikinan lagu, aku kena lagu Melayu yang berunsur kemalayuan. Okey, lagi satu, lagu Melayu ni perlu ada hati. Dia by heart, ada jiwa. By heart. Kalau aku cuba juga buat lagu trend-trend luar, tapi tak jadi. Mungkin sebabkan aku ni Melayu kot. Sebab aku lagi satu, aku ni komposer kampung je. Gitu. Sejauh mana pendekatan Moy dalam penciptaan lagu Khalifah? Adakah ada contribute sekali ataupun just ikut saja apa yang disediakan oleh saudara Apak kita? Okay, setakat ni banyak yang saya ikut pada saudara Apak punya Susunan. Tapi selebihnya dia main sendiri. Selebihnya dia main sendiri. Ada juga dia, Moy. ada boleh katakan dalam 60% hasil idea aku,
Dan selebih 40% tu idea dia sendiri. Contohnya macam Dewi Kamala yang tu. Dewi Kamala sebenarnya dia punya selera. Oh, dia punya selera Ya betul. Tak, aku nakkan kelainan Om. Aku nakkan kelainan. Jadi aku benda tu just simple tapi Moi tak boleh. Aku kena paksa dia, Mo. Aku kena paksa dia. Kena paksa dia jadi kau kena buat lain. Tu tabla. Jadi dia seorang je. Yang boleh bikin. Benda ni jadi satu Signature. Signature. Signature Moi. Trademark signature kepada Moi. itu. Dan juga dalam dia menghidupkan Khalifa punya lagu dia. Nah, tapi selebihnya adalah signature pada dia lah. Signature pada dia. Signature. Sebab majoriti orang ingat benda tu tabla. Sebenarnya bass. Oh, okey. Ni sah idea saudara Eri lah. Ya, lebih yang punya lebih. Betul. Koyak. Okey, apa pernah tak cipta lagu pada mulanya orang tak yakin tapi tiba-tiba akhirnya orang dengar-dengar meletup. Banyak. Kebabum. Banyak terjadi. Contohnya Kasihnya Laila, Hang Pi Mana, Assalamualaikum Ustazah, Sayang I Love You, lepas tu lagu Cikgu Ayu, lagu terbaru ni lagu anak saya iaitu Combi, Cintaku Sampai ke Uganda. Benda-benda tu sebenarnya Om, untuk penonton kat sana, benda-benda tu apa yang saya buat sebenarnya saya tak tahu tu. Saya tak tahu tu yang benda tu boleh jadi orang tahu lagu tu boleh viral, boleh boom. Yang aku sangkakan lagu ni lagu yang aku buat dah lah, cukup lah tu. Tapi alhamdulillah lagu tu dikenali ramai, banyak. Gitu. Okey, soalan seterusnya, ada beza tak bila apa cipta lagu untuk diri sendiri dengan cipta lagu orang lain? Ada beza? Ada beza tak masa penciptaan dari segi komposisi ataupun feel ataupun apa-apa jugalah? Sangat beza. Contohnya macam lagu orang, macam aku buat lagu orang, aku kena bagi 100% yang the best untuk orang. Sebab kita nak bagi orang tu menyanyi, so kena lagi bagus pada kita. Macam lagu aku sendiri, sebenarnya banyak lagu yang tui je. Lagu-lagu sampah, lagu-lagu longkang. Macam lagu-lagu sendiri macam Abang Lori, Dia Milik Orang, Suaramu Syairku. Itu sebenarnya adalah benda-benda orang kata, orang tak dengar ni. Tapi tak tahulah pula orang suka. Macam contoh macam lagu orang, aku kena bagi 100% yang the best untuk orang. Macam tu. Dan lagu sendiri ni, cincai sudah. Khalifa pada tahun 2025 yang mana kita sendiri sedia maklum, Khalifa menjemput penyanyi-penyanyi kolaborasi. So boleh ulaskan sikit tak? Okey, tentang Khalifa sebenarnya benda tu back to zero balik. Macam mana pun aku kena buat benda ni daripada bawah. Sebab macam seperti mana yang diorang tahu, kami kehilangan penyanyi kami kan. Jadi benda tu bukan mudah untuk kita hadap benda ni. Lepas tu sekarang ni macam mana pun aku terpaksa perjuangkan Khalifa ni dengan idea daripada Moi kata kita ambil penyanyi collaboration. Contoh macam sekarang ni kita ada Dama, kita ada Faisal Ahmad. Dengan mereka-mereka ni jugalah kita akan minta mereka membantu Khalifa. Dan masa sama diorang juga dikenali ramai juga nanti insya-Allah. Kenapa Khalifa tak nak ambil penyanyi tetap Okey. Satunya kami takut pisang berbuah 2 kali. Lagi sebab saya penyanyi. Contohlah kalau macam kita dah buat satu penyanyi, contoh dia lah, kita buat dia penyanyi contohnya. Jadi penyanyi kedua ni, dah jadi. Tiba keluar pula apa jadi dengan nasib Khalifa lepas tu pula. Jadi Moi kata, macam ni. Kita biar 4 orang je, manangkan dia kata macam kau kalau nyanyi kau rembat je lah. Aku sebenarnya aku tak nak tapi aku terpaksa juga gagah demi mereka ni. Moi ada family, Tony ada family, Dino ada family, jadi aku terpaksa gagahkan juga. Sebab itulah yang munculnya penyanyi-penyanyi collaboration. Tapi insya-Allah sekiranya hatiku ni dengan hati Khalifa terbuka, mungkin kita akan serap juga penyanyi tetap, tapi bukan sekarang, mungkin makan waktu yang lama. Sebab benda tu meninggalkan kesan yang sangat dalam untuk kami gitu. Anak Apak sendiri pun dah masuk line industri muzik seperti Combi, makin dikenali sekarang. So bila kali pertama yang Apak perasan dia ni ada bakat sebenarnya? Okey, macam kakak. Apa yang Combi tu kakak. Macam Combi ni start aku perasan ketika umur dia dalam 12 tahun ke 11 tahun lebih kurang. Masa tu dia jaga adik dia. Tengah jaga adik dia, aku dengar dia menyanyi, babe. Aku dengar dia menyanyi lagu dangdut. Semakin rindu semakin asyik, panasnya mental. Aku cakap anak aku menyanyi duk. Tapi aku tak pernah mengajar anak aku dalam dunia nyanyian. Serius, tak pernah mengajar. Jadi bila aku detect masa umur dia 12 tahun, aku detect dia ni boleh menyanyi. Bakat semua jadi.
first tu aku bagi lagu Rindu-Rindu. Masa tu nama Combi masih sampailah Allah tu bagi aku ilham lagu Sayang I Love You. Maka terjadilah nama Combi tu di dalam industri muzik tanah air ini. Susah tak nak asingkan antara sebagai seorang bapa dan juga komposer? Lepas tu ada tak berlaku pertengkaran ke? Ada orang batik-batik rambut ke dalam studio? Ini sebenarnya lagi baik kita rekod orang lain daripada rekod anak sendiri sebenarnya. Dia sebenarnya macam tu. Sebab okey ni cerita bila aku rekod Combi ni, dia ni manja tau, anak yang manja. Bila kita minta macam gini, ayah nak macam ni, nak macam tu je, nampak tak? Jadi kalau aku kau ni kakak, sampai aku cakap ayah rekod orang pun tak macam ni tau. Itu ayah rekod orang, ini anak sendiri. Macam tu. Jadi Combi ni seorang yang manja, dia aku terpaksa ikut kehendak dia. Jadi alah anak kot kan. Macam tu lah. Tapi kalau dengan orang lain, aku kata dah dia kena buat. B aku cakap B dah kena buat, tapi anak tadi tidak. Kita suruh alah ya, susah tu lain pula. Dia boleh order kita pula. Jadi itulah dia. Dan sebenarnya pertengkaran tu tak pernah berlaku, tapi sebenarnya lagi sweet bila aku jaga anak aku sendiri. Dia jadi sweet. Jadi sweet. Sebab aku ni seorang yang sangat kau tak boleh macam gini. Kau kadang-kadang kita ada sampai satu masa tahap macam mood tak cantik ke kan, kita agak kasar sikit. Engkau ni tak boleh menyanyi, dia kali praktis lah macam gitu. Tapi kalau dengan anak, kakak macam ni, ayah ni nanti dulu lah. Jadi kau bukan garang. Itulah bila dengan anak tadi aku kalah. Jadi aku sweet. Dia jadi sweet bila dengan anak aku. Macam itulah. Lagu terbaru daripada Khalifah ke, boleh ulas sikit? Ada projek baru? Untuk projek Khalifah 2025 ni kita dah lebih kurang 7 lagu. Ya. Ke 8 lagu. Dah siap. Dah siap. Untuk album yang akan datang lah, insya-Allah. Komposer sepenuhnya daripada Ali Khalifah sendiri. Komposernya sedia maklum. Eddie Khalifah. Tapi tak juga, sebenarnya idea datang daripada orang juga. Maksudnya idea campur-campur lah. Idea banyak daripada Moy lah. Kadang Moy ni dia ni seorang yang pendiam, tapi bila bercakap tu ada isi. Bila dia bagi idea, aku dia ni kau ni kenapa tak beritahu dulu? Macam tu. Sebab tu tanya dia macam mana cakap. Macam tu. Dia orang yang sentiasa berfikir. Betul. Nampak uban pulau tu fikir. Dia dah tua aja. Dia buit. Okey, apa? Mana lebih nervous? Release lagu sendiri ataupun lagu artis lain? Lagu artis lain. Artis lain. Sebab okey macam ni, bila seseorang tu keluar lagu, dia mengharapkan benda tu popular. Jadi bila tak popular, aku takut nanti disalahkan aku pula. Betul juga. Kan, jadi aku sebenarnya lagi risau kalau lagu orang tak meletup. Aku nak lagu orang tu meletup sebenarnya. Lagu aku tak meletup tak apa. Kalau kau tengoklah Om ya, macam lagu Suara Musyairku, lagu apa yang aku rekod, semuanya simple je. Tapi bila lagu orang, video klip yang cantik, contohnya macam tu. Tak cik kau boleh tengoklah. Kalau lagu Suara Musyairku tu, aku pakai baju koyak tanya. Sebab tu bila macam lagu sendiri pula, bila aku release lagu sendiri, tak pergi tak apa sebab lagu kita kot. Tapi bila orang akan mengharapkan kita. Tapi itulah, balik-balik lagu orang yang paling aku ngeri. Lagu sini tak apa. Ada cabaran tak yang betul-betul buat rasa nak give up dalam kejayaan muzik ni? Pernah tak rasa macam nak give up ke? Alhamdulillah buat masa ni tak pernah lagi lah nak rasa give up. Sebab satu-satunya aku ni seorang yang tidak ada pelajaran sekolah. Aku ni seorang yang agak bodoh sikit, tak ada sijil. Jadi aku nak berniaga tak reti. Aku pernah berniaga burger, lingkup. Aku tak pandai berniaga. Tapi Alhamdulillah dengan muzik ni, jadi tak jadi itu nombor 2. Segalanya aku serahkan pada Yang Esa. Kalau kata maka jadilah dia. Kalau aku buat yang bersungguh-sungguh, kadang-kadang tak jadi. Banyak kali aku buat benda tu bersungguh-sungguh dia tak jadi. Tapi bila benda tu main-main dia jadi. Dia dipadau. Dan mandau. Untuk menentukan sesebuah lagu untuk itu bukan urusan saya. Itu bukan urusan aku. Tapi kalau daripada segi strategi, ni aku nak tunjuk pada semua ya. Macam tu komposer-komposer baru ni, kita kena tengok trend dulu. Kita kena tengok masyarakat. Kita kena tengok apa cerita orang luar tadi ni. Jadi kita ambil cerita orang tadi tu, kita jadikan satu lagu. Lagi satu, kena by heart. Jangan pernah kita curi sana sini sikit, curi sini sikit. Tapi kalau terkena tu, itu best. Kebanyakan terlanggar kan. Kalau boleh biar by heart dan kita ikut isu semasa tadi. Macam tu.
ramai anak muda sekarang nak jadi penyanyi lah sebab nak cepat kaya, nak cepat popular. Komen Pak sebagai seorang producer. Nak cepat kaya, nak cepat popular, janganlah mengharap pada segi nyanyian, sebab benda ni tak menjanjikan kekayaan untuk orang kat luar sana. Kalau kau fikir kau jadi artis kau kaya, itu salah. Sebab sama sekarang ni, dulu mungkin ada jual fizikal lah. Dulu kita ada CD, ada kaset kan. Tapi sekarang ni kita mengharapkan benda macam Spotify, YouTube dan sebagainya. Andai kata lagu tu meletup, hit, dia satu masa dia akan turun juga. Sedih kat mana kayanya sekarang ni. Contohnya lagu tu hit lah contohnya ya. Mula-mula je kita akan dapat bayaran yang tinggi. Lepas tu back to basic balik. So dalam dunia, bagi aku lah ya, dalam bidang nyanyian ni, janganlah engkau orang fikir jadi penyanyi je kaya, jadi penyanyi je kaya. Jangan. Buat je. Orang kata berkarya. Kalau ada toke-toke event nak panggil korang, itu gaji korang lah. Expo-expo ke, itu korang punya gaji lah. Macam tu. Kalau bukan pemuzik, agak-agaknya apa? Jadi apa sekarang, buat apa sekarang? Saya seorang mesin rumput. Saya seorang mesin rumput, saya seorang pengangkat tonggeng, saya seorang pasang kemah, saya seorang pengurit longkang. Sebab aku dah cakap tadi, aku seorang yang tak ada CJ sekolah. Saya seorang yang sangat bodoh dalam sekolah. Serius gua cakap lu. Sebab gua kat sekolah gua nakal babe. Lu bertanya kan kawan gua yang tengok ni, gua nakal kat sekolah. Aku tak ada sijil PMR, aku tak ada sijil SPM. UPSR aku pun aku tak ambil. Memang terang-terang aku ni seorang yang sangat bodoh jugalah kan. Tapi itulah dia. Disebabkan muzik tadi tu. Kemahiran. Pada korang kat luar sana, jadikan kemahiran tu untuk masa depan korang. Okay, dalam banyak lagu ciptaan apa lah yang mana satu dirasakan paling susah dan paling renyah nak siapkan? Nak siapkan? Dalam banyak-banyak lagu yang apa adalah, tak kisah lagu orang ke, lagu sendiri ke, dan banyak-banyak lagu tu, lagu mana yang rasa nak buat tu rasa renyah, rasa macam susah nak siapkan lagu tu? Baik, macam aku tadi ni aku guna hati. Faham tak maksud aku? Bila aku nak buat satu ni, biar aku ikhlas dulu. Kalau aku malas, aku tak buat. Kalau aku rajin, aku buat. Jadi bila dalam kita ikhlas tadi ni, tengah-tengah rajin ni dia jadi ikhlas. Kita buat je, kita hadap je. Dia takkan kata, susah lah, itu lah, tara. Sebab kita dengan ikhlas. Kalau kita buat dengan paksa, yang tu tadi tu, aduh, macam mana? Bagi aku, lagu-lagu aku buat semua benda yang sama aku lakukan. Tak ada pernah, aku bertanya Moy, tak adalah aku berbunyi, susah lagu ni tak ada. Tak ada Sebab apa yang aku tengok dia bawa rekod ni macam makan nasi. Yalah, dah lama kan. Tapi nak kena tunggu aku punya mood rajin dulu. Mood rajin datang kan? Mood rajin aku datang, dia pasti siap hari tu juga. Macam tu. Tak percaya, tanya dia. Dia terror tu tidaklah, kau orang tampang. Kadang-kadang lagu-lagu top ni ada je orang kaitkan dengan hal mistik lah. Mungkin ada antara lagu-lagu yang terkait dengan seumpama itu. Ini lalu jadi urban lagu legend dan akhirnya buatkan lagu anda letup kau-kau, ada tak? Sebenarnya tak ada je. Sebenarnya segalanya terletak pada yang esa sebenarnya. Tapi kau nak kata perkara mistik tu ada juga dah berlaku dalam lagu Hampir Mana dan Assalamualaikum Ustazah. Benda tu nak cerita? Boleh cerita? Boleh cerita kan? Ketika berlakunya, ketika mixing. Masa mixing tu berlaku, tangan aku tengah duduk atas satu board recording tu. Jadi benda tu bergerak tau. Sedangkan board tu berat, susah untuk nak diangkat. Dia bergerak. Macam ada orang terlanggar. Aku bergerak, aku tengok bawah. Ada kaki Vincent. Aku pusing tak ada orang. Mungkin sebab tu jugalah ada hantu tu dalam. Ada hantu tahu. Ada hantu. Tapi janganlah percaya benda-benda tu semua. Kalau kau orang buat dengan ikhlas, kalau Tuhan kata ya, maka yalah. Aku macam tunjuk Om. Banyak juga lagu aku yang tak jadi. Ada je, tanya nama ni. Banyak lagu aku yang kadang-kadang buat orang kata hamba. Tu banyak Om. Tapi kita jangan kalah. Jangan cepat give up. Kadang-kadang separuh orang ni, lagu aku buat tak nak lah, lepas ni tak nak buat lagu. Jangan. Mungkin sebabkan itu Tuhan nak bagi kau yang the best. Mungkin lepas tu. Jadi kita kena ada hikmah. Kita kena macam main bola. Kita score je. Masuk tak masuk. Kalau masuk, ya bagus. Tak masuk, score lagi. Macam tu. Janganlah percaya mistik-mistik ni. Tak pernah dah. Apa impian besar apa sebelum tercapai dalam muzik ataupun luar muzik? Impian terbesar saya sebenarnya saya nak jadikan Khalifah ni adalah satu branding.
nak jadikan Khalifah ni satu band yang orang kenal, yang kita boleh cari makan sama-sama dengan Khalifah tadi ni. Macam betul juga saya cakap dengan Moy, kita kena bikin satu production untuk Khalifah, di mana kita boleh bisnes dalam Khalifah. Dan memang aku harapkan satu hari nanti semoga Khalifah ni menjadi band yang disukai ramai. Itu tak? Ya, Okey, Khalifah ada tak plan untuk buat konsert berskala besar, macam contoh kita tengok sekarang ni banyak band-band yang lama dan baru buat show di Z lah, di Megastar Arena lah apa semua kan. So Khalifah ada tak plan nak buat macam tu ataupun memang tengah buat plan? Tipulah kalau aku cakap tak ada kan. Aku juga ada impian yang macam aku cakap tadi. Cuma aku rasa buat masa ni Khalifah belum ada fan yang kuat lah aku untuk kalau benda macam tu kan orang bayar takut tak ada duit pula kan. Band kampung tak berani. Biarlah Khalifah tu jadi branding yang kuat baru kita orang berani. Masih nanti luar. Next. Okey, soalan yang terakhir. Yelah dah habis benda. Mandau tak mandau ni. Pesanan. Okey, apa pesanan apa untuk anak-anak muda yang tengah cuba bina nama dalam industri muzik sekarang? Baik, kepada adik-adik kat luar sana yang nak jadi penyanyi, nak jadi komposer, nak jadi musician, pastikan anda berdisiplin, pastikan buat dengan ikhlas, jangan pernah cuba mijak orang ni semata-mata untuk diri sendiri. Itu jangan, itu sangat-sangat tak baik. Memang sangat banyak berlaku sebenarnya benda macam tu, bro. Jadi kepada adik-adik kat luar sana, pastikan anda ikhlas dalam muzik. Contohnya kalau awak tak boleh nyanyi, kalau awak tak boleh nyanyi, awak jangan menyanyi. Kadang-kadang ada orang tak boleh nyanyi, dia kata dia boleh nyanyi. Ni semata-mata nak popular, jangan macam tu. Kita ni biar muka pecah, yang penting ada bakat. Senang kan? Okey, kita sedia maklum Khalifah ada 2 penyanyi jemputan. So, kita petik nama yang pertama adalah Damak. Saudara Damak kita. Macam mana Khalifah boleh jumpa Damak ni? Dan adakah sesi audition ataupun macam mana? Cuba ceritakan. Okey, macam Damak ni sebenarnya dia salah seorang fans Khalifah pada asalnya. Dan aku kenal dia, kenal sebagai fans sajalah kan. Dan aku tahu dia ni salah seorang rancangan TV iaitu Rokonova pada satu ketika dahulu. Jadi nama Damak ni sebenarnya baru je. Aku yang bagi nama dia Damak. Nama dia asalnya Azmi Khan ataupun Mir Rokonova. Jadi masa aku duduk dengan Moy tanya juga, "Ri, kita ada tak penyanyi?" Aku cakap, aku ada satu Moy. Tu budak Mir Rokonova. Moy tengoklah. Lepas tu Moy kata, "Apa kata kalau kita cuba memanggil Damak ni?" Sebab itulah. Disebabkan suara dia begitu monster. Dia monster Damak ni. Damak ni suara dia monster. Kalau rock memang dia tapau lah. Lagu slow dia tak payah. Jangan bagi dia punya lagu slow. Lagu rock mantap. Makanan. Okey, balik pada penyanyi jemputan lagi seorang nama Faizal Ahmad Faizal Ahmad. So dia mengatakan dia ada berbau-bau penyanyi lama. Okay. So ada macam mirip-mirip sedikit. So kat mana Apak jumpa ataupun Khalifah jumpa Faizal Ahmad ni? Okey, sebenarnya Faizal Ahmad ni diberi cadangan oleh bos kami iaitu Mr. Puah. Dia yang kata, "Eri, you cuba ini budak Faizal Ahmad pasal dia ada satu lagu." Aku tak ingat tajuk lagu dia tu. Memang aku dengar pun dia macam mirip-mirip jugalah kan. Tapi bila Mr. Puah bagi cadangan, aku kata try lah. Bincang dengan Moy kata pun try. Tentu kita try dengan lagu Gadis Bunga. Lagu Gadis Bunga ni juga idea dia daripada Mr. Puah, bukan pada kami. Apakah dan bilakah show yang akan datang yang terdekat untuk masa sekarang? Untuk peminat-peminat yang boleh jumpa nanti all kat sana, boleh tengok. Okey. Tengok page Khalifah, page Apak Heri Khalifah ataupun Instagram dengan Instagram Heri Khalifah. Itu je. Nanti kami akan bagi tahu situ. Buat masa ni kami tengah plan untuk recording dulu. Itu saja. It's a wrap. Okay, thank you. It's a wrap, brother. Mantap.